Korang ada tak member yang jenis humble gila, tak nampak macam orang kaya langsung? Pakai biasa-biasa, kereta pun pakai kereta lama, tapi bila dapat borak, baru tahu dia pemilik syarikat megah holdings. Yang paling best, bisnes dia bukan benda hype pun, orang tak pandang sangat pun, tapi dia laju buat duit diam-diam. So, dalam video ni, Bros Duit nak share 4 bisnes boring yang boleh buat korang jadi jutawan dalam masa 5 tahun. Siapa sangka, benda orang tak pandang ni sebenarnya lubuk duit. Selagi korang buat sungguh-sungguh dalam apa sahaja yang ada depan mata, rezeki memang tak ke mana. So, apa tunggu lagi? Alright, let's go. Nombor 1, pemasangan kolam ikan dan akuarium. Bisnes pembinaan kolam ikan dan akuarium ni memang nampak macam hobi orang kaya saja, tapi sebenarnya dia satu bisnes boring yang steady dan ada pasaran sendiri. Ramai pemilik rumah, restoran, pejabat dan homestay nak elemen air untuk cantikkan ruang dan bagi vibe tenang. Diorang tak kisah bayar mahal asalkan hasil kemas, ikan hidup elok dan sistem tak bermasalah. Selain pasang kolam atau akuarium, tukang ni biasanya offer package sekali dengan sistem penapisan air, pump, lampu, batu hiasan dan susunan lanskap. Lepas siap pasang, customer selalunya tak pandai jaga sendiri, jadi akan ambil servis maintenance bulanan. Dari situ, duit masuk bukan sekali je, tapi berulang-ulang tanpa perlu cari customer baru setiap minggu. Dari segi pendapatan, satu kolam ikan rumah biasa boleh charge sekitar RM3,000 hingga RM10,000 bergantung saiz dan design, manakala akuarium custom boleh cecah RM5,000 ke atas. Kalau sebulan dapat 4-5 projek sederhana, jualan kasar dah boleh tembus RM30,000 ke RM50,000. Kos overhead pula termasuk ikan RM1,000 ke RM3,000, pump dan filter RM800 ke RM2,000, bahan binaan dan hiasan RM1,000 ke RM3,000, upah pekerja dalam RM3,000 ke RM5,000 sebulan serta minyak dan alat kerja. Lepas tolak semua, untung bersih RM20,000 sebulan memang realistik kalau job konsisten. Marketing pun simple, cukup dengan gambar sebelum selepas, video kolam siap, dan testimoni customer. Sekali hasil cantik, customer akan rekomen dekat kawan, jiran atau grup WhatsApp kawasan perumahan. Kesimpulannya, pemasangan kolam ikan dan akuarium ni bisnes yang senyap-senyap jalan, tapi duit dia padu. Tak perlu viral, tak perlu ramai staff, cukup fokus pada kualiti kerja dan servis lepas jualan. Untuk orang yang sabar, minat kerja tangan dan nak bina bisnes jangka panjang yang stabil, inilah contoh bisnes boring yang boleh buat hidup selesa tanpa banyak drama. Nombor 2, pakar overhaul gearbox dan enjin. Bisnes pakar overhaul gearbox dan enjin ni memang kategori bisnes boring yang orang luar selalu pandang sepi. Tak glamour, kotor, kerja berat dan pening kepala. Tapi realitinya, selagi ada kereta atas jalan, selagi tu enjin rosak dan gearbox akan kong. Bukan semua bengkel berani buat kerja overhaul sebab perlukan skill tinggi, pengalaman dan ketelitian. Sebab tu bila seseorang dah dikenali sebagai pakar, job memang tak putus. Kebanyakan customer datang bukan sebab harga paling murah, tapi sebab nak kerja yang betul dan tahan lama. Orang sanggup tunggu, sanggup bayar lebih asalkan lepas overhaul, kereta boleh jalan elok bertahun-tahun. Dari segi pendapatan, satu kerja overhaul enjin biasa boleh charge sekitar RM3,000 hingga RM6,000, manakala overhaul gearbox automatik boleh cecah RM4,000 sampai RM8,000 ikut model kereta. Kalau sebulan buat 6-8 kereta sahaja, sales kasar dah boleh capai RM30,000 hingga RM50,000. Kos overhead pula masih terkawal, sewa bengkel RM2,000 ke RM4,000, gaji 1-2 mekanik mahir RM5,000 ke RM7,000, alat ganti dan konsumabel sekitar RM10,000 ke RM15,000. Lepas tolak semua, untung bersih RM20,000 sebulan memang realistik untuk bengkel yang fokus overhaul. Kelebihan bisnes ni, persaingan rendah sebab tak ramai yang betul-betul mahir. Pakar overhaul boleh pilih job, fokus kereta tertentu saja, contohnya kereta Jepun, Continental atau 4x4. Kesimpulannya, bisnes pakar overhaul gearbox dan enjin ni memang tak glamour, tapi duit dia padu. Tak perlu banyak kereta masuk setiap hari pun boleh hidup senang. Asalkan jujur, kerja kemas dan berani bagi waranti, bisnes ni boleh jadi mesin duit jangka panjang yang buat owner dia kaya raya secara senyap-senyap. Nombor 3, pemasangan pagar dan grill keselamatan. Bisnes pemasangan pagar dan grill keselamatan ni memang nampak biasa dan tak glamour langsung, tapi realitinya permintaan sentiasa ada. Rumah baru, rumah lama nak upgrade keselamatan, kedai, kilang kecil sampai rumah sewa semua perlukan pagar dan grill. Walaupun boring, kerja dia jalan sepanjang tahun. Kelebihan bisnes ni ialah kerja berdasarkan projek tapi berulang. Satu rumah siap, boleh dapat referral jiran sebelah. Developer kecil, ejen hartanah dan kontraktor ubah suai pun selalu jadi sumber job. Selagi kualiti kemasan cantik, besi tahan lama dan kerja ikut masa, pelanggan senang nak percaya dan repeat order akan datang tanpa perlu marketing besar-besaran.
Dari segi pendapatan, satu projek pagar dan grill rumah teres biasanya bernilai RM4,000 hingga RM10,000 ikut desain dan saiz. Kalau sebulan siap 8-12 projek sederhana, jualan kasar boleh cecah RM60,000 hingga RM90,000. Kos overhead realistik termasuk kos besi dan bahan mentah sekitar 45-50%, gaji tukang dan helper 2-3 orang dalam RM6,000 ke RM9,000, sewa bengkel kecil atau halaman rumah RM1,000 ke RM2,000, elektrik, mesin welding dan konsumables RM800 ke RM1,500, serta minyak dan pengangkutan RM1,500 ke RM2,500. Lepas tolak semua ni, untung bersih sekitar RM20,000 sebulan memang realistik. Bisnes ni juga senang untuk scale. Mula dengan job kecil macam grill tingkap dan pintu. Bila modal bertambah boleh ambil projek pagar penuh, sliding gate. Bila dah ada pasukan tetap dan sistem kerja yang kemas, owner boleh fokus cari job dan urus pelanggan, bukan buat kerja berat setiap hari. Margin pun boleh naik bila beli besi secara pukal. Kesimpulannya, pemasangan pagar dan grill keselamatan ni memang bisnes yang nampak kotor, panas dan penat, tapi duit dia konsisten. Ia tak terkesan dengan trend, tak terjejas dengan AI, dan sentiasa relevan selagi orang ada rumah dan harta nak dijaga. Untuk orang yang sanggup kerja lapangan dan jaga kualiti, bisnes boring ni boleh jadi sumber pendapatan stabil jangka panjang. Nombor 4, store simpan barang. Bisnes store simpan barang ni memang nampak boring, tapi sebenarnya demand dia sentiasa ada. Lagi-lagi orang sekarang ramai yang duduk rumah kecil, apartmen, atau kondo yang tak cukup ruang. Peniaga online pun makin ramai, semua nak simpan stok barang. Store ni pula fleksibel, ada yang sewa untuk simpan perabot, dokumen, barang rumah masa renovate, atau stok produk bisnes. Bisnes ni tak perlu fancy marketing pun. Kalau lokasi strategik, macam dekat kawasan perumahan padat atau kawasan industri, confirm sentiasa ada customer. Apa yang menarik pasal bisnes ni, modal setap taklah terlalu tinggi kalau mula kecil-kecilan. Korang boleh mula dengan sewa atau beli bangunan lama, warehouse kecil, atau even kontainer yang diubah jadi store. Maintenance pun tak susah sangat. Selagi store tu selamat, bersih, dan mudah akses, orang akan guna. Bisnes ni juga boleh diskalakan, bila dah penuh, tambah saja store baru, atau expand ke kawasan lain. Tak perlu risau pasal expired date barang ke apa sebab korang cuma sediakan ruang, bukan jual produk. Cakap pasal pendapatan, jangan main-main. Kalau korang ada contoh, 20 unit store kecil dengan kadar sewa RM300 sebulan satu, tu dah RM6,000 sebulan. Kalau ada store besar untuk peniaga atau syarikat, boleh sewa RM1,000 hingga RM3,000 sebulan seunit. Combine semua, memang boleh capai untung bersih RM20,000 sebulan kalau lokasi con dan store selalu penuh. Kos overhead realistik dalam bisnes ni selalunya melibatkan sewa, security macam CCTV, sistem alarm atau park guard, utilities seperti elektrik, lampu dan maintenance store. Anggaran kos overhead dalam RM5,000 ke RM10,000 sebulan bergantung pada saiz dan lokasi. Ramai jutawan senyap kat luar sana yang buat duit dengan store simpan barang ni. Diorang tak viral, tak show off, tapi setiap bulan akaun bank masuk duit konsisten sebab orang bayar sewa. Ini bisnes boring yang boleh jadi mesin cetak duit terbaik kalau korang betul-betul serius. Alright guys, itu dia 4 bisnes boring yang boleh buat korang jadi jutawan dalam masa 5 tahun. Ingat, bisnes ni tak semestinya kena nampak cool untuk jadi lubuk duit. Kadang-kadang, yang paling low profile tulah yang paling untung. Kalau korang nak idea-idea bisnes boring yang lain, boleh singgah video saya yang lain. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten idea bisnes. Jumpa lagi dalam video seterusnya, bye.